Apakah hukum seorang yang makan suplemen untuk memutihkan kulit? Adakah dikira mengubah ciptaan Allah? Perbuatan mengembalikan warna kulit yang asal tidak dikira mengubah. Contoh orang yang bermain kotor, yang tidak membersihkan tangan dan badannya, berbulan-bulan jadi gelap kulitnya. Faham lagi? Jadi gelap kulitnya. Lalu orang nasihatkan dia suruh mandi, semayang dan sebagainya. Faham tak? Mu ni asal mok beranak ke mu dak hitam gini putih. Dia pun mandi dan dia beruh, dia sabun. Tangga habislah kotoran jadi putih semula. Itu bukan mengubah ciptaan Allah, kembali kepada asal Allah cipta. Yang tak bolehnya negro buat jadi orang putih. Itu dia panggil mengubah warna kulit yang masuk dalam Allah laknat. La'anallahu namisat wal mutanammisat al-mughayyirati khalqallah. Allah laknat termasuknya al-mughayyirati khalqallah, orang yang ubah bentuk asal kejadian tubuh badan. Dah ada ke negro jadi orang putih? Ada. Di mana? Di Amerika. Lama dah, dia start tahun 80-an. Dia panggil skin bleach. Teknik ni skin bleach. Dia bleach ni asalnya kita kelorokkan baju, kan? Dia kelorokkan kulit. Sebab tu artis-artis negro yang gelap-gelap lah, yang kaya-kaya putih. Nampak? Dia antaranya. Tak tengok penyanyi rap, tidak, penyanyi yang popular lah, yang kelas jutawan, yang kaya lah, mereka akan buat skin bleach. Tak akan jadi putih walaupun mak dia hitam. Itulah pengubahan warna kulit yang dilaknat oleh Allah. Adapun yang tidak bersifat kekal, macam bini kita, pipi hitam macam periuk belanga, pergi beli pasal malam bedok jadi putih. Kita tengok malam, romel pula dah. Esok tangga hitam mula. Itu tidak kekal, harus. Bibir bini kita hitam macam tayar basikal bibir. Faham lagi? Beli gicu lama jadi merah. Itu sementara. Esok terus hilang balik. Harus. Atau dia makan suplemen, jadi kulit dia tu berubah daripada orang Melayu jadi orang putih. Haram. Tak, kulit dia ada lebih cerah daripada biasa. Harus. Faham lagi? Ni ramai tak puas hati dengan muka tu orang buat. Faham? Ni dulu dia buat, dia beki muka guna macam-macam lah. Pembedahan plastik, bedah pipi, bedah hidung, bedah bibir, bedah dagu, tarik keng. Tak, betul kening apa semua. Itu semua haram tu kalau pengubahan yang kekal. Nak suruh jadi bertambah comel, haram. Sekarang trend baru nak suruh jadi kohor uduh pun haram juga. Buat tanduk, tattoo nak jadi setan, waktu muka nak jadi beruk, waktu nak jadi rimako. Tahu tak? Ada tak? Ni, kau putih. Belah hidung, belah lidah, waktu belah macam bewok. Bubuh batu dalam ni. Buat tanduk. Lagi tak sama dengan iblis nak buat lagi, beki lagi. Ada. Itu nak jadi uduh. Dua-dua itu dilaknat oleh Allah. Gigi kita molek dah, nak buat molek lagi, kita pun potong, erong gini, haram. Gigi kita tak betul, contohnya gigi dia gini duduk luar, dia tutup habis dah mulut, semua gigi lepak luar lagi. Faham lagi? Dia pun guna brace, tarik untuk samakan gigi. Itu termasuk merawat, pokoknya harus.